Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya dengan bangga memperkenalkan inovasi terbaru, mesin pemotong kabel dari Kolej Vocational MUA dalam bidang teknologi kimpalan. Inovasi ini telah dihasilkan bersama oleh Encik Muhammad Faid bin Muhammad Dolid, Encik Badruzzaman bin Yaakob, Encik Burhanuddin bin Yazid, Encik Azman bin Ahmad dan saya Puan Nursyahira binti Ismail. Dalam inovasi ini, kami memperkenalkan mesin pemotong kabel yang direka khusus untuk memotong dan mengasingkan penebat kabel dengan lebih tepat bagi tujuan kita semula. Matlamat utama mesin ini adalah untuk mengurangkan masa dan tenaga kerja serta meningkatkan keberkesanan proses kita semula menggunakan mekanisme yang mudah. Mesin ini berjaya menyelesaikan masalah yang sering dihadapi, iaitu kesukaran dalam memproses penebat kabel secara manual yang memakan masa dan tenaga. Dari segi praktikal, mesin ini lebih cost efektif dan efisien berbanding kaedah manual. Penggunaannya terbukti berjaya dalam memisahkan penebat dengan cepat dan berkesan, sekaligus meningkatkan produktiviti kita semula. Sebagai penutup, inovasi ini berjaya menawarkan penyelesaian praktikal dan berkesan dalam pemotongan serta pengasingan penebat kabel. Ia membantu mempercepatkan proses kita semula dengan lebih selamat dan tepat. Selain itu, mesin ini mampu menjimatkan masa serta tenaga kerja dan direka untuk mematuhi piawaian keselamatan. Pengguna juga mendapati ia mudah digunakan dan sangat sesuai untuk latihan serta operasi kita semula. Secara keseluruhan, mesin ini memberikan hasil yang konsisten sekaligus meningkatkan nilai produk yang dikita semula.